Ni yang penguat sekarang ni kuat-kuat nak besarkan anak-anak je. Itu yang buat kita macam mana kita nak kena cari duit. Sebab anak-anak masih memerlukan. Nasi lemak biasa panggilan nasi lemak Zaifah je lah. Saya punya nasi lemak ni ikan daun pisang. Sambal dia pun kita masak agak lama juga. Kalau kita mula daripada pagi, kadang sampai petang ataupun malam baru kita tutup api dia. Jadi orang makan tak akan sakit perut, tak akan ada masalah-masalah lain. InsyaAllah lah setakat ni alhamdulillah. Daripada tepi jalan, kulit pisang. Ui. Abang tahulah, bukan senang. Kadang pendapatan kita, lepas bagi gaji anak, modal balik, tak ada. Saya sendiri tak ada gaji. Tapi kata apa, kita nak kena teruskan kan. Buat je lah. Sebab saya lah macam ni, anak 6 orang. Anak besar anak 6 orang bukan mudah. Bila nak raya, bila nak sekolah, woi, cabaran banyak. Memanglah permulaan kita nak mulakan satu perniagaan kan. Modal tu salah satu penyebab dia lah. Mungkin kita dapat pelanggan hari ni, dalam minggu ni ramai. Minggu depan tu dah kurang orang. Jadi modal kita tu nak pusing balik tu susah. Dengan bantuan Sarah ni kita dapatlah beli tambah modal untuk beli barang keperluan yang kita nak buat. Jadi perbelanjaan kita untuk perniagaan ni dah tak perlu untuk ke belanja rumah yang terlampau banyak. Jadi kita boleh tumpukan pada perniagaan lah. Memang saya berterima kasih sangat pada kerajaan sekarang ni. Sebab dengan bantuan ni saya dapat tingkatkan lagi lah saya punya perniagaan. Mungkin bagi orang yang punya kehidupan yang stabil, benda tu kecil 100 tu. Tapi kalau bagi saya, itu satu rezeki yang memang kita perlukan lah. Dengan 100 tu, kita boleh dapat macam-macam juga. Saya harap Perdana Menteri kita dapat membantu peniaga-peniaga kecil. Memang sangat-sangat memerlukan. Ada masa kadang kita nak pulangkan modal seharian pun susah. Macam sekarang ni cuti sekolah. Orang order, "Kak, saya nak nasi lemak." Tak kisahlah berapa sekalipun. Itu kata alhamdulillah rezeki hari ni. Baru ni saya memang kata modal tu memang dah keluar habis. Sekali dalam handphone keluar mesej RM68. Ya Allah ya Tuhanku, rezeki tu lah. Tuhan tu Maha Kaya. Apa sekalipun saya ucapkan terima kasih pada Perdana Menteri kita atas segala apa yang dia dah berikan untuk rakyat. Saya harap dia dapat membantu dengan lebih lagi.